Okey, Assalamualaikum, selamat petang. Hari ini kita layan okey, setelah 3 skru dibuka, ni penutup minyak hitam. Tengok level, alhamdulillah tak berkurang level minyak hitam. Okey, tengok oil filter. Okey, tips mudah tukar minyak hitam. Oil filter ni kita buat macam oil filter kereta, tak payah rapat sangat. Kita ketatkan dia tak payah rapat sangat supaya kita boleh buka pakai tangan. Tengok, nampak? Jadi kita tak payah alat cuma kali pertama je time nak servis tu terpaksa longgarkan exhaust ni supaya dapat masuk tools ni. Aku pakai tool kereta je nak buka ni. Jadi bila dah macam ni, kita dapat buka pakai tangan pula. Okey, nanti kita buka skru ni pula. Okey, untuk buka minyak hitam, skru dia HF17. Kita buka. Kita buka skru dia dekat dalam. Tak apa lah, nanti kita ambil. Okey, kita bersihkan fleeding dia, fleeding oil filter ni. Okey, minyak ni. Alright. Okey, alright, dah bersih. Aku guna minyak ni aku akan update selalu kan. Minyak ni aku guna, aku hanya guna minyak ni. Tengok performance motor macam mana. Setelah adalah 20,000, 30,000, 40,000, dia punya siri semua Api, SN, Jasu, MA2. Memang kalau ikut manual Kawasaki memang guna siri ni 10W40. Okey, ni satu botol lebih kurang dalam RM63. Aku beli 3 botol. Okey, setelah puas hati kita pasang skru dia. Aku tak seringat dengan motor sebab minyak dia bau 4,000 lebih. Kalau ikut botol ni dia bagi 6,000 baru tukar, tapi 4,000 lebih aku dah tukar dah. Kena berjaga-jaga. Motor baru manual cakap 6,000, 10,000, tapi kita 4,000 lebih kita dah tukar. Alright, nanti kita ketatkan bekas panah pula Ini oil filter yang aku beli daripada Shopee Tengok macam ori.
Tengok dia tulis made in Thailand. Tapi tak tahulah ori ke tak. Tanya dalam grup kawan Saki versus X. Dia orang kata boleh pakai. Pakai je lah. Tapi itulah risau. Paling mahal dalam Shopee aku tengok harga 80 kan. Ni aku ambil dalam 30 lebih. Harga dengan 30 lebih. Orang cakap filter ni nampak macam ori lah yang aku beli ni. Warna biru, made in Thailand, Denso kan. Tapi tak tahu lah kalau kita belah ni, dalam ni dalam pun nampak macam 1, 2, 3, 4, 5 6 lubang. 6 lubang macam ori. Sebab kalau yang ori motor punya dia Thailand, lepas tu Denso. Harga kalau paling mahal aku tengok dalam Shopee ada 80, 50 pada 30 lebih pada. Aku saja dah beli yang 30 lah. Ok, nanti ada duit pakai lah yang mahal. Alright, minyak 3 minyak 3. Alright, macam biasa kita akan tuangkan, nampak kita akan tuangkan dalam ni. Lagi tengok lagi sikit. Alright, ok, dah penuh. Ok, kita kasi umat dah dulu. Ok, kita lap sikit. Ok, part ni. Ok, tengok. Tengok. Ok, dah turun dah turun. Kita tambah lagi. Ok, kita bagi lagi dia turun. Kat sini pun dah berapa lebih kurang dalam 400 ml dalam ni. Lebih kurang dalam 400 ml. Ok, ni cun ni. Cun. Terus kita takapkan dia. Sayang sial. Takapkan dia. Kita cuma ketatkan pakai tangan. Kita ketatkan pakai tangan Alright. Okay, kita jangan lupa ketatkan skru ni. Lupa ketatkan skru ni. Kalau dia terbuka, habislah motor kau. Sini macam dekat. Okey. Kalau nak tuang minyak hitam yang tuang belah ni, kita tuang belah ni supaya dia tak menitik. Alright, sekarang ni kita tengok. Sini ada leaking ke tak ada leaking. Okay, dia dah naik paras tu. Biar kejap.
Rasa aku paras atas sikit. Alright. Okay, atas sikit lagi. Okay. Selesai. Lepas selesai, kita check. Okay, ada yang leaking ke, menitik ke tak, itu yang penting. Ni kita lap dulu. Nanti kita start, tengok ada leaking tak. Ini ketatkan sekuat tangan kekuatan tangan. Nanti kan kita boleh buka balik dengan kekuatan tangan. Okay. Sekali kita bersihkan ni. Bersihkan keliling ni. Alright. Kita bersihkan penutup ni. Alright, kita settle dengan kerja kita. Tutup. Okay. Nanti kita boleh bersihkan ni. Setiap kali servis boleh bersihkan. Okay, sekarang kita start motor. Sini kalau korang nampak, okay, minyak dia sampai sini. Sampai sini kalau korang nampak tu. Sampai sini. Mungkin dalam 2.4 liter lah. 2.4 liter. Tak pasti lah sebab penuh kat sini. Ni 2.2 ke 2.3 atau 2.4. Alright. Okay, kita boleh start motor. Skru semua dah ketat. Alright. Okay. Okay, 10,436. Ni trip A itu 4,543. Maknanya kosong balik. Alright. Okay, boleh start. Yang penting lampu ni dalam masa 3 saat dia tutup. Kalau tak tutup, lebih baik matikan enjin dengan cepat. Okay, dia tutup tutup, alhamdulillah. Alright, kita tunggu tengok ada leaking ke tak. Nanti sekarang motor ni aku bawa hari-hari tu kerja. Nanti kalau dah siap motor ni, CDR aku ni, aku akan bawa motor ni pula bekerja. Motor ni hari Minggu je bawa. Yang ni tak siap lagi. Aku nak tukar dia punya blok. Banyak lagi aku nak tukar. Clutch plate ada lagi. Nak tengok valve dia, nak buat balik. Yang ni RZ hidup tapi jarang bawa. Alright. Sambil tu kita kemas makan licin. Siapa dah daripada jauh. Lepas kita tukar minyak hitam times 10,400 km ni kan, 3 kali servis lah. Sedap bunyi dia siot. Slow. Bunyi dia soft je kan. Penting tukar minyak hitam. Tak, jangan ikut manual lah. Kalau manual dia tulis 6,000, 10,000. Sebab yang ni pernah kena aku betul-betul ikut manual dulu. 10,000 memang aku tukar 10,000 kan. 10,000 masuk kilometer ke 70,000.
habis crankshaft dia makan. Saya bagi dia makan crankshaft je. Lepas tu yang ni dah 200,000 lebih. 200, aku pakai dah 210,000 kot. Lebih kurang macam tu lah. Ni aku nak buat balik lah. Dia tak ada jam apa pun. Cuma aku nak tukar blok dia, nak buat valve, valve clearance, buat balik kan. Alright. Okay, kalau boleh cek pagi cek. Tengok tempat tegak dia kurang Okay, kita tambah lagi minyak. Okay, settle. Yang penting esok pagi ni selepas satu malam aku cek balik, dia memang berkurang. Jadi kita tambah. Okay.